Kita sedia maklum bahawa pemakluman mengenai air pasang ni telah dimaklumkan awal. Dan kita rasa publik pun tahu sebab sekarang ni medsos sangat bagus untuk info dan juga maklumat ni. Dan seperti mana macam dimaklumkan tadi, macam hari ni 15 Jamadil awal. So apabila bulan pertengahan kita panggil perigi ataupun bulan penuh. Bulan penuh ni signifikan dia kebarangkalian untuk air pasang berlaku tu adalah tinggi. Dan kita dimaklumkan malam tadi pun di kawasan Rompin agak signifikan tinggi di Bandar Lama Kuala Rompin. Dan alhamdulillah pemakluman awal di daerah Kuantan, Rompin dan juga Pekan ni kita maklumkan kepada APM kita untuk membuat tinjauan awal. Sebab dia air pasang ni ada beberapa waktu mengikut kepada jadual dia, high tide dia, jadual air pasang tu, dan pasukan penyelamat pantai kita ada lifeguard kita akan melihat dan juga memantau. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau kawasan-kawasan berisiko tu mungkin rumah orang berhampiran tu dia punya air pasang tu agak signifikan tinggi dia, kita nasihatkan kepada orang awam untuk tidak bermain di kawasan gigi air dan sebagainya. Dan semalam di Kuala Rompin tu juga kalau ikutkan kita dah beritahu kepada penduduk, cuma penduduk tidak dia orang komuniti situ, dia tahu. Dan paras kenaikan air pun tidak begitu tinggilah, paras biasa saja, walaupun melimpah dekat kawasan perumahan mereka, tidak terlalu tinggi, dan tiada pusat pemindahan dibukalah untuk seketika itu. Dan untuk projection kita pun kita sentiasa maklum supaya sentiasa melihat, sebab dia ada beberapa tarikh dia yang telah disediakan oleh pihak hidrografi.